Sepatah dua kata, podcast ini bermula, didik menginspirasi hingga ke mercu jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kembali lagi kita dalam segmen podcast Sepatah Dua Kata. Seperti nampak edisi raya. Kita dah raya. Okay. So sebelum kita start, saya nak beritahu sekali lagi, kita punya podcast kita Sepatah Dua Kata ni dibawakan khas untuk anda daripada Pusat Tuition Maths Power. So ibu apa yang mana duduk di sekitar Putrajaya, Selangor, Cyberjaya ke, boleh search Pusat Tuition Maths Power dan boleh daftarkan anak anda. Kalau belum daftar lagi, ni kita guest kita ni kebanyakannya cikgu-cikgu. Kalau anda tengok video-video sebelum ni, kebanyakannya semua cikgu kita tu sebenarnya. So okay, hari ni saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nakib, selaku host podcast anda untuk kita punya Sepatah Dua Kata ni. So hari ni kita nak membincangkan, bukanlah bincang, kita nak borak sikit borak. Tajuk kita Raya Bersama Cikgu Alip. Okay, so kita punya guest hari ni, Cikgu Alip ni pernah dah masuk sebelum ni. Dah pernah masuk kat kita punya podcast. Tapi ini kali ketiga. Kali ketiga. Okey. Datang ke studio. Asalnya ramai yang dah kenal Cikgu Alip. Tapi mungkin ada lagi penonton-penonton baru yang baru nak tengok, mungkin baru first time tengok Cikgu Alip. So boleh perkenalkan diri Cikgu Alip? Sudah tentu boleh. Okay. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih lah kepada Pusat Tuition Maths Power. Dan terima kasih juga kerana mengundang saya, bersama dengan episod khas ni, Raya Bersama Cikgu Alip. Sebenarnya saya terkejut sebab tajuk tu kan, Raya bersama dengan saya. Jadi saya nak ucapkan macam penghargaan lah kan, kerana menjemput saya. Ini kali yang ketiga saya dijemput ke studio Pusat Tuition Maths Power yang serba baru ni. Saya tengok kan, kalau dulu berbeza sikit lah. Memang setiap tahun saya kata kita buat kelainan lah. Pusat Tuition Maths Power buat kelainan. Studio makin upgrade. Betul, makin upgrade. Jadi saya sebagai cikgu sejarah di Pusat Tuition Maths Power. Bukan sejarah saja BM kan. Jadi di Pusat Tuition Maths Power ni khidmat saya mengajar banyak juga pelajar-pelajar yang bersama dengan saya. Dan paling penting, aku nak bagi tahulah, kelas saya makin lama makin penuh dah sekarang. Itu sebab nak tunjuk kualiti yang Cikgu Alip ni ada, memang mantap lah. Bagus lah. Sebab tu lah makin ramai student masuk ke kelas dia. Tapi ada cabaran baru juga kan. Apa cabaran makin ramai ni, cabaran dia makin pada aku kena bagi energetik dia kena lebih. Kalau makin ramai kan, ni bosan. Jadi budak-budak malas lah. Budak-budak malas. Jadi energetik kau kena lebih. Jadi kalau nak rasa kelas sejarah energetik, ke mana lagi? Ke Pusat Tuition Maths Power. Cari saya. Okay. Ni betul promo habis ni. Betul promo. Kita borak raya ni. Okey, baik. Okey, sebenarnya tajuk tadi tu, kalau lebih spesifik Raya Bersama Cikgu Alip, Nostalgia Aidilfitri. Kita nak borak pasal kau punya zaman-zaman kecil kau raya lah. Aku nak tahu peristiwa-peristiwa, aku nak tahu apa benda yang jadi kat engkau zaman raya dulu, tak benda best ke apa ke. Tu aku nak tahu. Tapi kita pergi ke soalan pertama dulu. Soalan pertama. Okay, Lip. Kalau aku sebut raya zaman kecil, apa benda pertama yang lalu kat kepala kau dulu? Okey, dia sebenarnya bila imbas balik zaman childhood lah. Zaman aku budak-budak dulu kan. Zaman-zaman nakal dulu kan. Kalau kaki ponteng ni memang aku lah. Okey, zaman-zaman nakal ni aku membesar dekat dalam, bukanlah kata keluarga yang kaya lah. Dalam keluarga yang sederhana lah. So banyaklah benda yang aku lalui juga. Dan kawan-kawan aku pun kebanyakannya lebih kepada orang yang sederhana, orang sederhana, dan ada juga yang yang biasa-biasa saja kalau kita panggil. So time nostalgia yang paling aku ingat lah, hari raya daripada dulu sampailah sekarang, yang aku ingat bila kita nak
tunggu pengumuman raya tu. Ternanti-nanti. Ramai-ramai duduk kat depan TV tu kan. Ramai-ramai. Okey, dia ramai-ramai masa tu tak ada lagi social media. Bukanlah tak ada, tetapi dalam keadaan orang tak kenal pun. Social media dulu mungkin nak pergi CC ke apa, nak buka PC yang berbual dengan social media, tapi sekarang mostly memang kita akan tunggu TV lah selalunya kan. Tunggu TV. So aku dalam satu grup ni ada 5-6 orang, 5-6 orang. So lepas sahaja orang kata solat, dia kalau kita jangka malam raya, dia tak ada solat tarawih dah. Dia nak bersedia untuk takbir dah. So takbir ni dekat taman aku ni, malam raya ni takbir dia akan ke rumah-rumah. Okay, dia akan ke rumah. Ini tradisi lah, tradisi yang aku bersyukur lah dapat rasa. Aku ke kampung, dia taman. Tapi taman tu punya suasana dia dihidupkan macam kampung. So kita nak tunggu. So bila nak takbir tu, kita akan pergi rumah CA lah. Okay, CA ni Pakcik Ahmad lah, kalau ada Pakcik Ahmad lah dalam ni. Pakcik Ahmad, saya masih ingat Pakcik Ahmad. So Pakcik Ahmad ni dia memang garang sikit lah. Dekat surau tu kalau mercun meletup, dia orang pertama pergi. Cari siapa? Cari siapa? Ni mangkuk ayun. Ini mangkuk ayun budak ni. Nak kena jet lagi. So orang pergilah rumah Pakcik Ahmad sebab rumah dia takbir yang pertama. Okay, tunggu dekat rumah dia, buka. Dia pun dah macam ni kan, pandang, kenapa budak mangkuk ayun ni ada kan. Kan? Jadi kita tertunggu-tunggu dekat situ kan. Walaupun dia garang, tapi kita sebenarnya tak ambil hati pun kan. Bila nampak dia ketika ni, dia pun, aku pun dah nak masuk 3 series kan. Orang kata garang tanda sayang. Garang tu sekejap. So, garang tanda sayang. Yes, sekejap. So bila kita dah usia-usia macam ni kan, inilah rumah Cik Ahmad ni. Dia kalau malam raya tu memang takbir rumah dia yang first. Jadi kita ternanti-nantilah, okay, pengumuman tu, and then baru takbir dibuat. Okay, yang keduanya Nakib, bila kata soal raya ni kan, nostalgia yang aku ingat lah, aku mesti tanya mak aku, tahun ni raya mana? Sebab mak dengan ayah aku ni, dia kampung dia jauh-jauh tau. Macam mak aku sendiri, dia memang negeri Melaka. Macam bapak aku dekat Kedah kan. Okay, dekat Kedah, dekat Baling. So setiap tahun mak aku akan mengalah. Yes. Dia kalau setiap tahun tu dia tak gila-gila, maksudnya dia macam dia raya pertama siapa dulu lah. Betul. Mak aku akan mengalah sebab alasan dia bagi tahu bapak aku lebih utama sebab dia jauh sikit lah. Sebab dia jauh kan. So malam raya tu memang selalu orang dah decide awal kan nak pergi mana. Macam mak aku, tak apalah, kita decide malam ni, gerak malam ni juga. Okay? Lepas takbir tu gerak. Itu keluarga aku memang biasa malam raya. Malam raya memang biasalah. So kalau sampai kampung tu orang dah siap semua benda lah. Jadi aku tertanya-tanya, bila sekarang ni adakah orang decide last minute macam tu? That's my family. Macam kalau macam aku personally, setiap tahun berbeza. Maksudnya kalau dah tahun ni raya kat Kelantan, tahun depan aku akan automatik akan raya kat Seremban lah. Dia dah tahu sendiri lah, tak payah tanya. Dia gila-gila lah. Dia gila-gila, tahulah. Tapi kalau jauh dia utamakan lah. Itu mak aku lah yang aku respect kan. Sebab keluarga belah sini dia boleh jumpa lepas balik raya nanti kan. Tapi yang di belah Kedah tu dia rasa macam jauh sikit pengorbanan dululah kan. Bab tu yang aku respect lah. Jadi tertunggu-tunggu kan. Selalu orang dah tahu dah, tahun ni saya raya dekat sini kan. Jadi bila cikgu tanya dalam kelas, awak raya mana? Saya decide malam raya. Kejut je kata, terkejut malam raya tahu kan. Jadi nostalgia, dua benda nostalgia tu yang aku ingat lah. Tapi sekarang ni bila dah ada makin besar semua orang kan, jadi tak ada lagi lah rasa benda-benda macam tu Nakib. Jadi kita rindu zaman childhood macam tu lah. Baik-baik, okay. Kalau sepanjang hidup kau sambut raya lah kan, ada tak peristiwa yang kau rasa macam kelakar? Macam lawak lah, macam tak boleh lupa lah. Bila ingat balik mesti tergelak punya. Okay, bila ingat balik mesti nak tergelak. Banyak. Okay, salah satu yang aku tak boleh lupa lah. Aku rasa kau mesti tahulah. Okay, ada sekali tu kita orang pergi raya. Okay? Aku dengan grouping lah. Dulu childhood kita grouping lah 5 orang kan. Geng-geng lah, member-member. Betul. Jadi kita dah mark lah, rumah pakcik ni dia mesti kedekut kan, bagi RM2. Tak pergi ya? Tak pergi, kita skip dulu. Kita pergi yang banyak dulu kan.
Okay, so grouping ni yang tak ada ni kita nak pergi kan. So grouping aku 5 orang ni, dia akan pergi ini rumah pakcik ni kena kod RM2 lah. Okay, masa tu kan kalau dapat RM5 tu aku rasa mewah dah rumah tu. Mewah dah. Jadi pergilah rumah yang ketiga tak silap aku. Ini hari raya yang pertama kan. Bila pergi rumah yang pertama tu, dia bagi pilihan tau. Nak makan dulu ke nak duit dulu? Dia bagi 2 choice. Okay. 2 pilihan. So aku pilih untuk makan dulu lah. Geng-geng kau sepakat makan dulu lah. Kita makan dulu lah. Ni nampak macam orang kaya je kan. So pergi makan. Pergi-pergi, kau nak tahu apa jadi? Baju raya aku, baju Melayu lah. Okay? Baju Melayu ketika tu bulan bintang, aku ingat tak ada lagi kot. Bulan bintang, Prima Violet tak kau punya biasa lagi lah. Macam biasa lagi. Ketika tu yang top adalah baju keluaran Jekyll, Aaron Aziz. Kan? Aaron Aziz. Lepas tu banyak lagi lah Aizat kan. Baju-baju raya Jekyll ketika tu top. Jekyll lah, Prima Violet ni semua ada, tetapi masih belum dikenali kan. Mereka meletup zaman tak naik lagi lah. Tak naik lagi. Mereka zaman TikTok kan. So pakailah baju Jekyll Aaron Aziz. Ni pun Aaron Aziz juga kan. Tapi tapi yang aku pakai tu yang warna biru cair tu sama pula dengan dia punya langsir. Sebiji sama. Dengan warna langsir. So bila aku duduk kat meja makan belakang langsir tu, memang halimunan lah. Nampak muka. Yes, nampak muka je. Sama, memang sebiji sama baju Melayu aku dengan langsir dia. Camouflage tu. Lalu nampak kepala gerak ni. Aku kepala gerak. So aku decide apa ke? Aku decide tak jadi nak makan lagi. Turun balik. Tak jadi nak makan. Tak, aku minum air. Lepas tu aku carilah apa side dish. Contohnya side dish yang tuan rumah tu sediakan adalah kek gula hangus. Carilah kek gula hangus. Aku try nak mengelak dekat meja makan dia tu. Kita pergi kat ruang tamu sebab ruang tamu ada tetamu lain lagi. Kalau kau pergi kat ruang makan dia tu, langsir tu kat ruang makan lah. Langsir tu dekat ruang makan dia. Kawan aku kata dah gelak-gelak dah. Nasib baik langsir. Kalau alas meja, kau bayangkan. Kau baring lah atas meja. Baring lah atas meja. Itulah yang aku tak boleh lupakan. Dan saya pastilah, okay, orang-orang kat luar sana kalau nampak baju dia sama dengan orang lain pun dia dah rasa trigger kan. Aku tak pernah kena lagi baju sama. Soalnya perempuan macam tu. Dia akan trigger. Ni baju ni mesti beli kat TikTok kan. Tapi sama dengan langsir orang tu. Memang sebiji warna biru cair tu, sebiji. Jadi aku cepat-cepat lah pergi depan. Kawan aku dah tergelak. Kau janganlah asyik duduk dekat kawasan yang sama dengan langsir tu. Itu masalahnya. Tapi ruang makan dia kat situ je. Aku makan tempat lain je lah. Itu aku decide pergi ke meja depan. Okay. Lagi satu yang kedua lah Nakib, yang aku paling ingat lah. Okay. Aku balik kampung nenek aku dekat Kedah. Okay. Dekat Baling. So kalau ada orang Baling kat sini yang tengok live ni, okay, saya memang love untuk Baling lah. Okay. So bila balik Baling ni, rumah nenek aku ni ada satu orang jiran ni, dia memang bela angsa tau. Okay. Belum cerita dia dah gelak. Dah boleh nampak kat mana ada tuju. Dia ada bela angsa. Okay. Angsa dia ada tak banyak, okay, 4 ke 5 ekor, tapi jenis nakal-nakal. Dia tak boleh tengok orang lalu. Pantang. Dia pantang lalu. Okey, tapi sekarang ni dah tak ada lah, okey kan. Angsa tu pun dah kena jual dah, aku ingat kan. Tapi tu jiran nenek aku pun usia dia dah uzur kan. Dia memang nakal angsa tu. So apa yang dia buat, dia kejar tau lagi. Dia kejar. Kejar kau? Kejar aku. Yang peliknya dia kejar aku je. Orang lain dia tak kejar. Engkau yang ni sikit kot. Kau yang buff sikit time tu. Sador. Sador. So dia target lah. Dia kata Sador mesti lambat ni. Dia kejar aku dengan kepak dia. Dengan kepak dia. Garang ke? Ya, dengan kepak dia. Astagfirullahaladzim. Aku terlari buka kasut tu. Bukan kasut lah, slipper. Aku lagi masa tu cakap lah, angsa ni kalau aku jumpa next memang mempang. Nak kena masak ni. Itulah peristiwa yang kelakar lah pada aku kan. Ni susah nak lupa lah. Ada lagi satu. Okey. Ada lagi satu. Ni peristiwa last lah. Ini ketika aku besar sikit lah.
Ketika tu aku tingkatan 6. Okay. Pergi raya, aku rasa ada lagi ke orang pakai sofa yang jenis macam kulit tu. Okay, sofa kulit tu. Leather sofa Aku duduk kan, tengah syok-syok pegang balang syok-syok duduk, sofa tu tenggelam mat namanya. Sofa lama ke? Dia sofa lama kan. Tapi span dia mungkin dah kurang lah. Aku ingat span dah kurang. Duduk ke belakang lagi. Masuk. Termasuk. Dia tak jatuh tapi macam tenggelam lah dalam sofa tu. Balang tu pun jatuh weh. Nasib baik tak jatuh ke bawah lah. Balang apa kerepek-kerepek lah. Masa tu balang meruku. Balang meruku. Oi, nasib baik. Malang betul nasib baik tu. Dan memang ketawa tu memang pecah lah kan. Saudara tu memang tak pemalang je lah. Masa form 6 tu. Form 6 pula tu. Tingkatan 6. Dah besar. Dah besar tu kan. Lagi malu. Orang kata tamak kan bawa mangkuk kan. Patut ambil sikit je. Sikit. Lepas tu makan lah sikit. Pasal malas punya pasal nak jalan kan. Ambil balang terus. Lepas tu duduk. Dia jadi macam tu lah. Itu momen yang kelakar yang paling aku ingat lah. Dan kalau boleh tak nak ulang pun. Okay, kadang-kadang bila dah terjadi macam mana bila aku tengok macam orang duduk kat kerusi belakang macam tu kan, aku teringat lah masa tu. Okay, itu kalau zaman kecil lah semua kan. Okay, kalau macam sekarang ni pernah tak jadi situation macam awkward sikit lah. Halunya soalan-soalan famous makcik-makcik bawang kalau kita lah balik raya kan. Bila nak kahwin? Tahu dah soalan tu. Kerja apa sekarang? Okay. Biasa kita rasa macam awkward pula nak jawab. Ke macam kuasa okey je nak jawab? Tak, soalan-soalan ni aku rasa memang famous. Okay, soalan-soalan ni tanya. Daripada aku tingkatan 5 lagi. Okay, masa aku tingkatan 5 dia tanya first result dapat apa. Tingkatan 5 lain pula kan. Dia tanya result dapat berapa tu. 2A je. Itu yang sakit hati je. 2A masa SPM tu. Nak bagi tahu sejarah BM je. Tu jadi cikgu sejarah. Sejarah BM je. Patutlah. Tapi kita lepas 6 kredit kan. Mantap lah. Yang A ni jadi cikgu. Sejarah BM je yang A. Tadi nak bagi tahulah kan. Okay, dia akan tanya tau result 2A je. 2A je. Anak acik dia bangga pula anak dia. Dia tunjuk anak dia. Anak acik acik hantar tuition dia katakan. Masa tu ni dia nak promote, bukan nak promote tuition lah, tapi dia cakap anak acik hantar tuition 3A lebih 1. Lebih 1 pun belagak Pasal dia mak geng kawan aku. Anak acik lebih 1A dia kata. Lepas tu itu tingkatan 5 lah. Okay, bila masuk tingkatan 6 dia dah macam tanya soalan yang pelik sikit. Dia bukan pelik lah tapi normal lah. Dia akan tanya soalan yang upgrade sikit. 3 point lebih ni dapat ke masuk universiti? Macam tu soalan dia. Ya, dia tanya macam tu sebab aku punya result untuk tingkatan 6 STPM 3.67 je. Okay, 3.67? 3.67. Tinggi. Ada lagi tinggi. Cikgu kat sini saya tahu STPM ada lagi tinggi. Ada 4 flat. Ada. So 3.67 tu pada aku dah tinggi lah. 3.67 tu dia kata universiti mana yang nak terima kau, dia kata. Dia tanya macam tu. Ada ke universiti nak terima? Dia cakap lah. Okay, sebab selalu yang dia kata acik dengar yang rendah-rendah ni dia tak boleh pilih kos. Tu dia tanya. Jadi ada ke universiti yang nak ambil, dia kata ni kan. Soalan dia macam tu pula after tingkatan 6. Okay, dia dah. Tapi kita tak ambil hati pun sebab kita tahu kan. Ada pun. Lepas tu bila aku dah kerja part time kau ni kedekut betul lah tak bagi kan. Kalau dia tanya kahwin tu kurang sikit Nakib. Dia tanya kau ni memang kedekut dia kata. Direct. Direct. Betul macam bawang.
Betul. Makcik bawang dah jiran aku. Memang kedekut dia kata kan. OT hari-hari dia kata kan. Dia tak tahu OT tu aku nak beli sport rim. Sport rim motor. Ada benda lah kan. Even mak aku sendiri pun kata kan, kau ni asyik OT lain kali bawa bantal tilam pergi duduk dekat kilang. Maksudnya aku kerja kilang. Duduk kat kilang. Tapi kalau yang macam form 6 tu kan, 3.67 tu pada aku dah tinggi. Sebab aku pun 3.09 terbuka masuk USM. Masuk USM. Jadi dia lebih hebat daripada saya. Macam sebab dia form 6 lah, kata form 6 ni sebenarnya susah juga. Betul, dalam tu susah. sebab ramai yang member personally lah, member yang masuk sekali, tapi bila dah sebulan 2 bulan kita nampak ada yang start keluar, ada yang start lari, ada yang tak boleh tahan, ada yang Dia tak istiqamah. dia dah give up. Dia macam dia rasa macam Betul? susah baik sangat. Baik dia pilih kemahiran ataupun terus kerja. Itu cara betul. yang kedua lah. So nampak dia Form 6 susah sebenarnya. Tapi Awak dapat 3.0 ke atas tu daripada kalau form 6, orang dah respect lah. Saya masuk USM kan 3.09, orang dengar 3 pun dia dah macam nampak. pandai kau. Lagi hebat daripada saya. Dia masuk USM. Saya minta USM tak dapat tau. Sebab dia tak dapat. Saya tak dapat. USM saya tak dapat. Okay, saya dapat ada request UiTM. Ada, saya ada request tapi saya tak dapat. Okay, mungkin kerana kos yang saya minta tu ramai yang tapi kalau aliran sastra lah, aliran sastra macam saya ni ramai yang 3.67 tu bersepah 3.67. Kecuali kalau specialize untuk engkau lah kan. Kau specialize kau macam kau ambil seni. Seni. Okay, specialize. Dia ada kemahiran seni. Macam aku tak ada. Seni sastra ni dia terbuka kan, banyak luas kan? Luas. Jadi cabaran dia mungkin ketika itu berlambak lah. Okay, bila anda masuk universiti pula, soalan dia tanya, dia bukan dia tanya, tak, keluarga aku dia kahwin ni dia tak adalah tanya sangat. Dia macam kurang. Dah ada ni. Dah ada ni. Ada apa? Sport rim. Aku akan tanya lah. Hin pula. Ada. Sport rim ada. Sport rim ada. Impian ada. Yang itu tak ada kan. Okay, dia cuba tanya. Bila dah di peringkat universiti tu dia tanya lain pula. Dia tanya, tak minat ke? Dia kata, anak acik pun baru habis juga, tak minat ke? Dia ada tanya macam tu lah. So anak acik yang mana? Tapi aku tak minat. Memilih. Dia macam mana rakyat kan, kita tak minat kan? Sebab kita dah anggap dia macam, okay, kau jiran aku kan, takkanlah hari raya nanti aku nak balik rumah kau. Tak mungkin lah kan. Biar cari yang jauh di mata. Dekat di hati lah. Bukan dekat di mata, tapi hati ni kadang-kadang macam tak boleh lah kan? Nak orang jauh lah. Nak orang jauh. Kau ada target kan macam nak orang daripada negeri mana? Kalau setakat soalan dia mengorek dia menggali aku kawan dengan serius lah. Kawan dengan serius daripada Terengganu lah. Terengganu, tapi dia duduk Kajang lah. Okay. So kalau mana yang orang Terengganu lah. Orang Terengganu tapi jauh dia balik stay Kajang. Itu yang nak balik jauh tu. Okay, sebab aku memang suka drive. Macam kau lah kan, suka drive. Betul. Tapi drive dia drive seorang-seorang kan. Suka drive seorang. Dia drive seorang. Saya tak adalah. Aku tak ada drive seorang-seorang. Kau suka drive kalau berteman. Ada teman ke kawan-kawan kan, aku boleh pergi jauh-jauh tapi kena ada orang lah. Kalau seorang pun boleh juga, tapi dia akan rasa sedikit bosan. So macam tu aku cakap kau, kalau dia dekat-dekat ni dia kurang feel. So mak dia pun dah tahu perangai aku kan. Tentang aku pakai seluar pendek kat luar pun dia nampak. Betul. Takkanlah kau kata ikan. Sebab aku dah lulus rumah dengan kau. pakai seluar pendek kotak-kotak, dia akan nampak. Aduh. Jadi biar jauh di mata lah. Tapi baru feeling vibe raya tau. Contoh kita balik kampung kan, kalau kita drive jauh tu baru rasa balik bila buka kampung. lagu pula kan. Lagu balik kampung. Cikgu Faiz, aku teringat Cikgu Faiz. Dia kata Sanin Sahuri. Lagu-lagu usia dia lah kau. Dia tengok lagi. Malam tadi dia marah aku. Aku telefon dia malam tadi ada hal. And then kau ni mengacau aku lah nak dengar lagu Sani Sahuri. Dia kata. Sani Sahuri kau tahu lagu apa? Yang mana?
Bila tiba Hari hari raya. Yang itu. Legend. Itu lagu legend. Evergreen. Usia Dia dia. jiwa Faiz. Usia dia. Cikgu Faiz dengar sian. Marah dia. Cikgu Faiz, sorry Jangan rekod kau. Dia tengok ni video mesti rekod kau. Kau untuk umur aku Sani Sahuri kan. Kita dah dengar lagu apa semua kan. Macam, tapi nostalgia lah benda tu. Tapi lagu-lagu dulu memang best ya. banding Masih sekarang ever. dia macam dulu memang lagi dia dekat dengan hati lah. Banding dengan sekarang macam susah nak masuk. Tak masuk kan. Dia tak feel, dia tak rasa macam okay, vibe raya tu ada tapi dah lebih kepada BBNU. Aku panggil BBNU je kan sekarang kan. Jadi feel raya tu dah kurang. Kau tengok lagi lah sekarang ni kan 10 malam terakhir sepatutnya dah penuh dah pelita. Ada pelita tak kau nampak? Dah tak ada lah. Malam 7 lekor tak ada. Jadi dah kurang. Okay, jadi dia orang sibuk dengan media sosial lagi benda-benda macam ni kurang lah. Okay. Bukan lagu macam tu lah. Dulu pun kalau macam ujung-ujung dekat nak raya ni pun kita dah tertunggu-tunggu drama raya pun semua. Ya betul. Tapi tu lah sekarang macam dah ada social media, kita dah TV macam dah kurang sikit nak tengok. Cakap soal drama kan. Drama ketika bulan puasa dah start dah, betul tak? Yang sedih-sedih, Quran buruk. Yang kau tengok tak? Quran buruk. Lagi yang kubur tu apa nama dia? M. Rajoli berlakon tu kan. Tanah kubur kan. Tanah kubur. Ya, masa bulan puasa lah. Masa bulan puasa. Kemudian nak rayanya ada drama yang kita tengok. Yang paling aku ingat adalah Vanilla Coklat Raya lah. Kau tengok tak tengok? Kau kena tengok Vanilla Coklat Raya. Dia ada version raya tau. Dia memang keluar khas untuk version raya. Lepas tu ada benda coklat biasa dengan benda coklat raya. Vanilla Coklat drama tu. Kemudian dia tukar kepada version raya version raya pula kan. Sambutan dia pula. Okay, macam biasalah plot twist drama Melayu kan. Gaduh-gaduh raya satu juga. Typical lah. Typical drama Melayu. Okay. Ada soalan lagi? Mana lagi best Lip? Raya zaman kau budak dulu atau raya zaman sekarang ni? Lepas tu apa perbezaan ni kau rasa paling ketara dulu dengan sekarang punya raya? Okay, kalau tanya aku lah, ni pandangan aku. Aku rindu raya zaman dulu lah. Zaman dulu lagi, zaman aku nakal-nakal sekolah, zaman childhood. Lagi best kan? Sebab kita rasa bebas, tak ada tanggungjawab kan. Okay, bebas, tak ada tanggungjawab. Semua benda orang sediakan. Kan? Betul. Even iron baju pun orang sediakan. Kan? Mak kita iron kan baju-baju Melayu kita mak, dulu. Aku adik aku akan membuli dia. Aku akan membuli dia. Tapi aku bayar balik. Pagi raya aku bayar balik kan. Faham. Okay. Dulu vibe-nya lagi best. Kita tertunggu-tunggu kan. Sekarang ni kita rasa macam vibe tu dah macam semakin lama semakin hilang lah dengan makin sendu lah makin sendu dengan keadaan ledakan media sosial ni kan. Lepas tu pula ada OOTD kan. OOTD kan. Jadi macam tapi kita kena terima lah kan. Raya zaman tu dah habis kan. Dia akan bermula zaman baru. Jadi vibe yang lain lah. Nak tak nak kita kena terima lah. Tapi zaman sekarang lebih kepada macam buat trend video TikTok. Buat trend. Dia itu yang beza lah yang dulu. Kalau kau perasan lah, tempat kerja pun tak kisahlah kerajaan ke swasta ke, pun dah buat trend-trend. Trend-trend beginilah. Bos-bos yang otai-otai pun dipaksa juga buat kan. Semata-mata nak kejar konten kan. Kalau tidak orang tak tengok kan. Betul? Kalau tidak orang tak tengok. Jadi benda-benda macam itulah kalau orang luar ataupun orang otai boleh kejar. Okay, jadi aku rasa kita pun dah kena buat benda ni marketing kat sebenarnya. Marketing. Benda kita kena ambil peluang contoh hari raya. Kita kena buat konten-konten raya ni untuk tarik letusan dia. Untuk tarik vibe tu ada. Okay. Tak salah kalau nak tunggu vibe raya ni. Cuma yang tradisional tu patutnya kita kekalkan lah. Ada benda yang kita boleh kekalkan kan. Kalau kau biasa tak tengok orang pakai aku bukan nak kecam kan. Pedis. Dia pakai kurta
okey, pakai kurta, Okey. okey, dengan seluar slack yang singkat tu. Singkat. Kau Kau slack pernah biasa tengok? Seluar slack faham yang lagi. fit Oh, okey. tapi singkat. Aku pernah Okey. tengok. Oh, dia macam senteng sikit lah. Ada pakai senteng. Aku kalau tengok tu dia rasa macam kau ni berada kat mana kan. Okey, kurta bukan budaya Melayu lah kan kalau kau nak tengok. So sikit-sikit vibe tu habis. Okey, sikit-sikit vibe tu habis. Sedangkan kurta bukan asal daripada baju Melayu kita kan. Okey, seluar sampin pun kalau kau perasan dah tak ada orang nak pakai sangat lah. Sekarang kan? ada trend sampin apa ni? Sampin Instant. instant. Aku pun beli lah. Kau beli tak? Beli kan sebab kita sekarang dunia dah instant kan. Bukan kata air je instant. Kan kita Mantap punya lah. pakaian pun kena instant. Kau kita dah beli Alip ke? Dah beli lah. Aku beli songket dunia itu. Yang instant. Instant. Ada kat rumah? Ada kat rumah tak ada lah, ada dekat kampung. Kat kampung ada. Aku nak try. Boleh Aku try. macam nak beli kat. Dia instant ni senang je. Dia akan letak kau punya pelekat tu, kau lekat je. Oh, strike lah. Tapi kau kena tengok saiz juga kan. Macam aku ni saiz L, terpaksa pakai L. terpaksa pakai XL, kau tahu? Kalau tidak dia sampai sini je. Betul, kau kena lebihkan. So beli barang online ni pun bahaya juga kan. Ya, Kadang-kadang sampai kita tu trend, tak- bila dah sampai tak muat. Tak muat. Kena pergi Bahaya. order balik. Kan, kena pergi kedai order balik. Dan satu pembaziran lah juga kan. Tapi tak apalah, kau beli pun dah murah. Tapi kalau kata kau beli pun mahal, kemudian kau kena order balik. Kan? Tak kena bayar ke? Order sekarang bukan murah tau. Order mahal Potong tu. kaki seluar, ada kedai ambil sebelah RM7. Dua kaki dah jadi RM14. Okey. Yang paling murah pun aku pernah jumpa dalam RM4 lah dia kata. RM4. murah tu. Potong seluar, kaki seluar baju Melayu, tangan baju Melayu. Satu this one. Satu saya nak potong ni dia ambil RM4. Murah lah tu. RM4 macam tu lah. Di ujung-ujung dia potong tu betul. habis RM4. Kalau tailor yang ada nama sikit, dia akan charge mahal sikit lah. RM7-8 lah kan. Tapi betul aku beli baju raya tahun lepas lah. Beli online. Beli saiz L. Okey. Sampai-sampai macam XL tu. Lebih sampai sini. Lepas tu ni lebih. Nampak? Tapi lalas Beli ingat- pun dah mahal betul. yang tu aku beli murah sikit. Tapi yang tu macam ni nak order. Tapi Okey. macam fikir balik kan, aduh, order nak kena bayar lagi kan. Rasa malas tau. Lalas borak-borak dengan family aku. Ayah kata, bagi dia lah. Asalnya muat tu dengan dia sebab ayah aku tinggi sikit pada aku. So balik rumah bagi dia kata dia pakai tengok betul muat. Muat so lah. okey lah. Kalau boleh tak apa kan. Sebabnya bila trend sekarang ni kita yalah model-model tentulah dia ambil yang lawa kan. Yang fit-fit. Yang fit-fit, yang besar-besar ni siapa yang nak jadi model? Tapi kalau dia jual baju plus size mesti dia cari orang dia model yang besar juga. Betul lah tu kan. Tapi macam aku cakap lah kan, saiz perlu. Okey, saiz perlu juga. Lepas tu dari segi perbelanjaan kan, kadang-kadang kita tekan beg kuning tu tengok-tengok dah sampai 300-400 kan. Pakainya sehari je. Okey. Sehari je pakai. Hari kedua awak dah pakai baju H&M balik kan? Black Forest awak dah pakai baju ni balik kan. Bila pergi raya rumah saudara-saudara yang jauh sikit lah, raya kedua, raya ketiga tu dah tak ada dah vibe baju Melayu tu. Baju Melayu ni cuma laku hari pertama saja. At least tak apalah, dia orang pakai kan. So kekalkanlah kan, kekalkan budaya tu ada kan. Tak salah nak pakai baju-baju lain, tapi inilah hari kebangsaan yang kita rasa menunjukkan kemalayuan. Betul. Kan sebut salah lain kemalayuan. Aku okey kan kau cikgu VM kan. Kena sensor tengok. Dia cikgu VM. Kemelayuan kita tu, kalau bukan kita siapa Siapa lagi? Lepas tu kan kalau macam contoh aduh, borak pasal apa tadi? Ya Allah. kita punya ni baju raya. Dia beza kan dulu dengan sekarang ni. Sebab dulu mana famous sangat kita beli melalui online ni. Betul. Kan? So dulu selalunya kita pergi ke kedai-kedai. Aku ingat lagi zaman aku budak-budak dulu, aku pergi kedai dengan mak ayah aku nak cari baju yang sepadan semua. Betul. So tak ada masalah
terbesar, terkecil. Sebab kita pergi sendiri kat kedai dulu. Sekarang ni je memang Shopee dah hype, TikTok pun dah start menjual barang juga. Itulah berlakunya masalah-masalah. Selebih saiz, lepas tu terkecil. Dia bukan tak nak pergi kedai lagi. Dia kalau kita pergi, contoh kita pergi Bulan Bintang dekat Bangi, Bandar Baru Bangi kan. Ramai Mat. Ramai ke? Ramai. Bulan Bintang kau nak try, dia memang boleh try, tapi mungkin kerana nak pergi tu satu faktor jauh. Okey, faktor bulan puasa memang kita letih. So orang akan tertumpu lepas buka. So lepas buka, percayalah cakap aku, pergilah mana-mana 3 jenama ni. Bulan Bintang, Prima Violet, satu lagi Elra. Memang ramai. Memang ramai punya kan. Tapi macam aku cakap lah kan, ada orang selesa dia beli online, ada orang dia selesa dia nak try dulu kan. Kalau dulu betul, dia memang try kat situ juga kan. Itu juga beli pun semua. Kalau betul. Biasanya kat kedai tu dia ada tailor dia sendiri kan. Betul. Dia dah nampak tu, lebih tak apa, saya boleh potong kat sini kan. Itu free kan. Betul. Beli kedai dia kan. Betul. Dan nak hantar tailor juga Nakib, aku rasa minggu ni dah tak sempat dah. Sempat dah. Sempat lagi kalau nak hantar tailor. Mungkin kalau tailor tu dah macam alamak banyak ni kan, aku cas lebih lah. Kalau ujung-ujung lagi dia cas lebih. Aku cas lebih lah kan. Sebab ada tailor Nakib ni kawan mak aku lah, dia tailor lepas sahur pula pukul 2 pagi dah bangun menjahit kan. Pukul 2 pagi menjahit sampailah pagi besok. Sebab banyak ni, banyak tempahan. Banyak tempahan. Tak masak ni. Balik tarawih tu tidur sekejap, pukul 2 bangun terus mesin sampai lepas sahur sambung sampailah tengah hari macam tu. Tak masak beli luar makan. Okay, semata-mata nak siap kan tak siap kan ni pula kan. Tak raya orang tu. Jadi online dengan fizikal lah. Dulu memang kita pergi fizikal. Okay? Dulu tak ada online ni. Okay, so lagi satu. Asalnya trend sekarang ni, dulu kita dapat duit raya. Sekarang kita bagi duit raya. So sekarang ni aku tengok ada macam-macam style sampul duit raya sekarang ni. Ada yang sekali tu tengok macam coklat tau. Coklat punya paket. Kita buka, kita koyak macam tu, ada duit dalam. Evolusi. Macam teringin lah nak beli yang tu. Evolusi. Okay, dulu macam sampul surat kan. Ni macam buka macam tu je lah. Buka macam tu. Lepas tu ada yang bentuk sampul surat. Kau sempat tengok? Dia macam sampul surat. Sampul surat? Sampul surat yang macam ada gam kat atas tu kan. Buka. Jadi sampul pun dia orang dah evolusi kan. Evolusi banyak sangat. Okay. Betul. Sekarang bila kau dah masuk alam pekerjaan, kau pula yang kena sediakan. Jadi kita rasa lah vibe bapak betapa penting pula, betapa peningnya kan. Betapa peningnya. Okay, aku nak bagi berapa ringgit kan. RM5 tu sekarang ni aku rasa common lah. RM5 tu biasa. RM10 tu dah anggap macam biasa-biasa jugalah. Okay. Ada yang bagi sampai 100 ke atas 100 lebih kan. Itu terpulang rezeki masing-masing kan. Okay. Dan ada lagi satu vibe yang memang aku tengok budaya, aku tak tahu dia orang cedok daripada budaya mana ni. Apa dia? Dia jenis send QR code hantar dekat media sosial. Dia money packet macam bukan money, dia macam QR, tak tahu tak cengguh selalunya. Dia macam sediakan satu QR. QR dia, code. Dalam time tu dah ada amount dia sendiri tau. Maksudnya mungkin dia letak 100 dalam tu. Seorang yang macam scan tu dia boleh ambil mungkin RM3 atau RM5 macam tu. So dia ready lah. So dia readykan je QR tu. Siapa datang boleh ambil. Faham? Dan aku tak terkejut lah kalau raya tahun ni semua bawa QR kan. Repair. Bawa QR. So telefon penting. Trend sekarang. Telefon penting. Dan kalau telefon penting, data kena ada lah. Budak-budak macam anak-anak buah aku umur 4 tahun. Anak-anak buah aku umur 4 tahun pun ada data kan. Ada data. Betul. Mak dia siap masukkan siap. Ni QR. Kata rosak budak ni. Dan ada lagi satu budaya yang aku tengok macam jenis meminta. Kau pernah tengok tak dekat media, sosial media? Meminta. Kalau rasa nak bagi duit raya, ni
do QR kan. Itu letak dia punya letak QR QR dia. Ya Allah. Ada tak kau pernah tengok trend tu kan? Pernah nampak. Dia macam tu jugalah. Okay. Ini aku pastilah kelas minggu ni kelas minggu akhir kan. Sebelum kita semua nak bercuti hari raya kan. Rabu sekolah cuti. So aku rasa minggu ni mesti student aku pula, cikgu. Tak ada manis-manis ke? Duit raya yang sikit je. Tak ada yang manis-manis Tak ke? ada manis ke? Okay. Itu tipikal budak lah kan. Dapat lagi kalau kau ajar sekolah rendah, itu tipikal budak kan. Keseronokan ni pada dia apabila kau memberi lah. Sikit ke banyak ke tak kisah ke. Tipikal dia memberi lah kan. Kalau aku rahsiakan dulu kan. Ada kategori tu lah. Ya tu. Yang ni mungkin dapat 5, 10 betul. macam tu lah. Dia tak boleh nak sama rata tau. Okay? Betul. Dia tak boleh nak sama rata sebab kita tengok usaha dia juga kan. Kalau yang jenis Tengok jaga usaha usia dia. Usia, lepas tu minat dia ketika kelas belajar macam mana kan, dengar cakap atau tidak kan. Tapi kalau darjah 2 yang aku pernah ajar lah, kenangan darjah 2 ni, dia memang walaupun nakal tapi kecomelan dia tu. Kau nak marah tau tapi kau rasa macam budak ni kan kecil comel je, tak jadi nak marah. tak jadi kan. Okey lah, dapatlah juga sama kan. Okey. Kita ada satu soalan last lah. Dah akhir lah Dah akhir dah. Cukup lah. Diam tak diam lah Jadi kan Cik Ilmi marah pula lebih masa. kita punya masa kalau kita nak sampai 30 minit je sebenarnya. Kalau lebih tu rezeki korang lah tu dapat tengok lebih. Kalau kau boleh bagi satu nasihat dekat student-student gawah atau budak-budak kau pasal raya, apa kau nak pesan untuk raya tahun ni 2026? Untuk aku nak nasihatkan lah, bukanlah aku mandai-mandai, tapi macam aku cakap lah, student pertama aku mengajar untuk budak-budak kelas peperiksaan lah. Dan memang kita sediakan budak ni tingkatan 5 kan, satu peperangan yang besar kan. Kita panggil dia sebagai, aku selalu cakap, perang ini ibaratnya seperti perang badar. Ibarat lah SPM tu jadikan sebagai perang badar. Cikgu aku selalu pesan dulu perang badar. So perang badar perang pertama dalam Islam kan. So kalau kita kalah, maksudnya tak ada lagi orang yang bawa syiar Islam ketika itulah perang badar. Okey, dalam SPM pula, SPM bukan segalanya, tetapi itu adalah permulaan untuk segalanya. Betul. SPM bukan segalanya tetapi permulaan kepada segalanya. Sangat penting. Sangat penting. So aku pesan dekat student aku untuk SPM, okey, raya tak salah, awak raya, teruskan raya, okey. Tetapi enjoy, okey. Kerana vibe raya tu time umur awak lah kan. Time ni je boleh time ni bila awak dah ada tanggungjawab, kau dah ada macam keperluan yang lain, kau dah rasa raya tu kau dah kan tak dapat lagi. Macam kita orang. Macam saya lah. Macam kau, macam aku, Cikgu Faiz. Nak juga baca Cikgu Faiz klasik lah. Barang rare lah. Okay. So kau takkan dapat vibe yang sama seperti itu. Tetapi SPM ni dia macam kau kena hadap, kegembiraan tetap. Jadi jangan sampai kau lupa lah, sampai kau lupa. Sebab aku memang akan bekalkan student aku dengan kerja-kerja kan. Bukan aku nak suruh dia siap tau. Aku nak tengok keikhlasan dia, macam mana dia buat. Tak siap tak apa. Jenis aku tak siap tak apa, tapi ada effort kau buat. Ada effort kau buat. So pada aku, kau tak lupakan benda tu. So SPM tu masih sentiasa bersama-sama dengan kau. Kan kalau kita ni study 24 jam tak boleh juga. Betul kan? Meletup otak kan. Dia kena rest Dia kena rest. Hari raya boleh sambut, tetapi jangan lupakan. Jangan lupakan pembelajaran. Pembelajaran tu betul. SPM permulaan kepada segalanya. Bermula dengan SPM lah awak nak minta apa-apa kan. Ada orang yang cakap, alah tak apa, lepas SPM awak boleh beli kerja lah. Betul, memang boleh kerja. Tapi betapa penatnya. Penatnya tu lain. Kerja dengan tenaga, dengan fikiran ni lain. Betul. Lain. So saya dah rasa kerja kilang, aku dah rasa lah. Duit memang banyak. Memang banyak.
Tapi penat. Penat lelah dia, tak boleh cakap lah. Penat lelah satu. Yang keduanya, masa tak ada. Masa tak ada. Hari raya pun dia wajibkan kau OT kadang-kadang. Okay? Tapi bukan raya pertama lah, raya kedua. Raya kedua wajib OT. Memang dia bayar triple. Sedap. Tapi Satu tak ada hari masa kau kerja lah. tu dekat 200, kau dapat 200 lebih. Sehari kau kerja 200 lebih. Bayangkan kalau dia bagi kau sampai 3 hari selepas tu kan, kau banyak kan. Tapi masa dengan family tak ada. Jadi fikir-fikirkan, renung-renungkan dan ingat-ingat. Itu je. Itu saja. Okey. So situ saja kita punya kesempatan kita. Di kesempatan ni kita nak ucapkan. Oh nak lagi? Ucapkan selamat. Itu ujung-ujung lah. Ujung-ujung. Okey. Saya dah potong host lah. Alright. Silakan. Okay, sampai situ je kita punya sesi podcast kita sepatah dua kata. So sekali lagi saya nak ingatkan kita punya sesi podcast kita sepatah dua kata ni bawakan khas untuk anda oleh Pusat Tuition Maths Power. So ingatkan kepada beberapa yang mana belum hantar lagi anak ke pusat tuition, mana macam Cikgu Ali yang tadi budak SPM yang memang perlukan sedikit lagi tambahan macam push sikit sebelum dia nak mengambil exam SPM nanti tu, boleh hantar di Pusat Tuition Maths Power. So boleh search, tengok mana area berdekatan, boleh hadirkan diri anda ke sana. Okay. So terima kasih Cikgu Alif sebab sudi datang ke podcast kita. Dah kali ketiga. Kali ketiga dah. Okay. So macam ni. Nak wish kita nak wish lah. Okay. Sepatutnya sebelum saya tamat kita tutup kita punya podcast ni, kita nak ucapkan sekali. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Ikhlas daripada Pusat Tuition Maths Power dan juga kami lah. Okay. So itu sahaja. Kita akan jumpa di episod yang akan datang, insyaAllah. Mungkin tahun depan. Lama dah. Panjang. Dia akan bunyi panjang. Okay. So itu sahaja. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye-bye.